So guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke kita punya podcast Albana. DMA punya podcast ni dia jarang-jarang tau. Sebab DMA dia bukanlah channel podcast yang committed dengan podcast. Cuma podcast DMA ni sebagai storage. Sebab DMA tak kisah. DMA buat podcast banyak-banyak supaya podcast tu boleh recycle balik untuk konten akan datang. Itulah teknik DMA sebenarnya. So, paling penting sekarang podcast DMA dia berkualiti and dia best. And susah untuk korang skip, terutamanya kat TikTok lah. So guys, ada beberapa isu sebenarnya nak cakap. Pasal isu yang apa? Ya Tafiz. Isu Tafiz. Lepas tu isu hantu. Isu hantu. Nanti boleh tengok DMA. Apa? Lepas tu ada apa-apa lah, ikutlah. Pasal apa-apa. Ikutlah pasal apa-apa. Sebab kita punya podcast spontan. So, pertama kita punya isu adalah isu berkaitan dengan Tafiz. Macam ni korang dah kenal dia hak Irul Tamil. So macam apa pandangan hak tentang kita punya sistem pendidikan Tafiz? Kita bukan condemn agama tau, kita condemn sistem pendidikan. Kalau contoh, kalau pasal isu Tafiz ni kalau ikutkan betul apa yang tu, aku setuju sebab budak yang 9 tahun adalah budak yang tak matang dari segi buat keputusan. Dia bila budak yang tak matang dari segi buat keputusan, jadi otak dia tu adalah yang macam perlukan pelbagai benda. Exposure. Pelbagai exposure. Kita perlukan macam perlukan bermain apa? Contohlah bermain pasir, lepas main pasir makan mehun, lepas tu makan mangga, lepas tu jenis yang mau kepada main pasir balik. Main sorok-sorok, main kolam, berkomunikasi antara bayi-bayi dorang, bermain kan. Jadi, kalaulah budak yang 9 tahun tu tak perlu kepada tekanan sebab dia tak balik lagi. Kan. Nabi pun suruh kita didik yang budak-budak ni dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kalau balik, barulah kita kena tegas sikit. Betul kan? Balik kena tegas sikit kalau dia tak solat. Maknanya ada peringkat lah maknanya. Dia ada peringkat. Kalau dia tak dengar arahan ke apa ke kan. Yang tu kita kena tegas sikit. Tapi kalau contohnya umur 10 tahun tak solat, kita dah boleh rotan sebenarnya. Rotan bukan rotan kuat pun. Tak apa, rotan untuk peringatan. Untuk peringatan. Tapi umur 7 tak boleh rotan lagi. Tapi yang pasal pengalaman aku lah. Aku duduk dalam purely Tafiz Purely Tafiz. Tafiz yang menghafal saja. Yang menghafal saja. Kita tak condemn semua Tafiz, tapi ni mengikut pengalaman peribadi lah. Nak cakap macam mana diorang tu memang betul konsep yang diorang guna dari segi yang macam contoh dia ada mudir, yang dia ada ustaz. Dia ada ustaz. Ustaz mengajar. Ustaz mengajar. Yang ni kau cerita. Tapi cerita pengalaman aku boleh. Mudir dan ustaz, and adalah beberapa orang kita boleh dikatakan kat situ yang paling muda sekali berapa umur tak silap. Maybe dalam 7 tahun. Tingkatan 1 yang paling senior. Yang paling senior. Paling senior tingkatan 1. Paling tua. Student kat situ. Paling tua pun tingkatan 1. Tingkatan 1. Jadi semua tu adalah darjah lah kan. And memang betul budak 9 tahun ramai sangat kat situ. 9 tahun, 10 kan. 8 ramai sangat. Jadi yang tengok kan, memang aktiviti diorang tu memang bagus. Memang bangun pagi, solat kan, sama-sama, something like that kan. Tapi satu je yang saya terkejut. Satu part yang terkejut. Dia terlalu tegas kalau isu tak ingat. Faham tak? Tak ingat. Contohnya ayat. Tak ingat sifat baju. Contohlah, tak ingat ayat. Tak ingat ayat Al-Quran. Okay. Sebab dia baca Al-Quran tu, lepas tu bila hafal, kita kena pergi jumpa ustaz dulu untuk pergi tu. Tapi ni tak semualah. Ada yang baru masuk ni tak ada terus hafal, mesti dia mengaji tajwid dulu kan. Ni kita cakap yang dah lama, dalam beberapa orang, 3 atau 4 5 orang. So dia nak cakap macam mana dia tak ingat. And dia tak ingat. Bila dia tak ingat, dia pun pergilah jumpa ustaz kan. Bukan tak ingat, maksud aku dia pergi test apa yang dia tu. Lepas tu ustaz cakap, salah ni. Kebetulan ustaz tu pula muda.
Kan? Baru start mengajar. Mestilah dia energetik. Energetik lah. Yang macam, oh aku ni ustaz pondok ni kena garang. Dia ada mindset macam, aku ni ustaz pondok, aku kena garang. Maybe sebab dia pun pernah kena macam tu juga. Sebab dia pun pernah kena macam tu juga. Betul. Orang yang abuse pada ni adalah orang yang rasa benda tu buat tu dulu. Sebab dia anggap benda tu biasa. Bila dia rasa dulu kan, bila dia kena abuse dengan ni, ustaz ni kan contohlah, dia kena, bukan abuse lah, dia kena apa? Rotan lah. Dikasari lah. Dia kasari lah. Taklah abuse tu jahat sangat. Contohlah dia kena rotan dengan ustaz dia. Dia rotan tu tengok juga umur dia berapa. Umur dia dalam maybe dah dalam 3 atau 4. And dia kena rotan pada waktu tu. Dia kena rotan, bawa rotan. Lepas tu dia rasa macam yang sekarang ni recently dia rasa jadi orang yang berguna. Faham tak? Jadi dia rasa lah kalau tak, aku kena tegas, aku kena garang. Untuk jadi orang macam aku. Yang jadi pendidik faham tak? Untuk the absolute result dekat future. Maybe macam tu lah mindset dia kan. Tidak tahu kan, tapi macam tu lah. Kalau bercakap dengan dia. Tak salahkan dia. Jadi terlampau tegas tu macam mana? Terlampau tegas contoh. Dia, budak tu kena rotan. Faham tak? Kena rotan sebab tak ingat ayat. Tak ingat ayat. Kena rotan bukan level biasa bos. Macam tu. Tak pasti budak tu umur berapa, aku tak pasti. Tapi 10 tahun ke bawah yang aku pasti. Kecil lah. Sekolah rendah lah. Sekolah rendah lah. Sama sakit. Nak palam tu aku yang sabu ubat. Waktu tu aku macam saja waktu tu kan. Macam mana kau boleh hadir dekat Tafiz juga? Aku waktu tu macam ada kawan aku seorang ni, dia baru taubat. Dia baru taubat. Okay. Jadi dia pun rasa macam aku nak duduk Tafiz lah ni kan. Tak tahulah kenapa. Dia tiba-tiba nak taubat. Okay, jadi dia pun pergi. Jadi dia pun cerita dekat aku, best way duduk Tafiz ni. Dia tak cerita pasal rotan tu. Best lah dapat kenal kawan-kawan, something like that. Dia cakap macam sebab dia nak kau masuk juga? Habis kau rasa tu. Dia umpan aku. Dia cakap yang best lah. Jadi, teknik tu. Tak cakap kena rotan ke apa. Dia pun walaupun dia sebaya saya waktu tu 20, dia kena rotan juga. Tapi tak apalah 20 kena rotan. Kalau saya sepak dia, faham tak? Slow sangat. Memang layak kena sepak. Tapi, saya pun masuk. Saya masuk tapi taklah sebagai student. Aku sebagai ni apa? Tukang masak. Jadi bila aku tengok suasana tu aku little bit shock lah sebab aku tak pernah lah berada dalam yang kelas macam tu kan. Walaupun keluarga aku ni pondok tapi sistem pondok dia tak mengamalkan sistem tu. Lain. Pondok lain jauh bumi. Pondok lain. Pondok dia just ingatkan dengan lisan saja. Bagi aku tak ada rotan, tak silap aku lah. Dia Tafiz ni dia more on memorization Al-Quran. Ada pun pondok kita belajar macam-macam. Hukum hakam, tauhid, belajar fiqh. Tak masuk kelas pun tak apa kan. Tasawuf. Pandai-pandai kita lah. Tak masuk kelas pun tak apa. Sebab kalau yang ni tak ingat dia kena rotan. And bukan nak salahkan siapa-siapa. Bukan nak cakap ustaz tu baik ataupun jahat. Tak, ustaz tu totally okay. Faham tak? Dia tegas tentu saja. Lepas tu dia akan jadi friendly dengan student dia. Tapi walaupun dia friendly student, dia friendly sangat. Dia macam ayah yang jaga anak. Kan? Dia ada mindset tu, ayah yang jaga anak. Tegas waktu mengaji saja and jadi ayah selepas itu. Jadi tapi ayah pun kesal luka lah bos. Berbilu bos. Saya tengok bos. Ayah tak pun. Saya yang siapa ubat kadang-kadang tu. Kesian sebab kan, saya kalau tu memang saya pun takut. Walaupun saya memasak kat situ, saya pun takut. Memang sakit sangat. Memang kulit budak yang lembut tu memang nampak merah. Faham lah kan. Tak cakap semua Tafiz, ni pengalaman peribadi saya. Tapi kalau kita tanya budak tu akan tanya, tak apa, ini adalah sebuah pengajian. Itu bukannya dia orang nak, itu adalah orang yang disetkan. Yelah, di brainwash lah. Di brainwash. Jadi tak apa rotan untuk mendidik. Kopi. Tak silap bukan tingkatan 1 lah paling tua. Tingkatan 3 macam tu lah paling tua. Tak silap aku tak ingat, lupa. Still muda lah. Still muda, aku tak ingat. Tu paling tua. Tingkatan 4 ke tapi tak ingat. Bukan satu. Yang sini tu tak ingat. Lepas tu tapi apa yang aku dapat tahu, dia tak ambil SPM. Tak ambil SPM tak silap aku. Tak ambil SPM, budak Tafiz tu. Tak ambil SPM. Mostly macam tu.
Bukan mostly lah, yang aku tahu je ni lah. Faham. Aku tak tahu. Lama tak aku jumpa dia. Lepas tu, pasal tu, jadi bagus. Bukanlah bagus. Konsep tu bagi aku terkejut sebab tak pernah dengar kan. Sakit juga and aku sampai ubat. Tu je lah pengalaman aku. Kan dalam 10 tahun lah kena macam tak semua, tak cakap tak semua. Yang baru-baru yang belajar tajwid ni dia tak rotan. Yang dah lama maksud aku. Yang dah pass level tajwid. Contoh mula mengaji Al-Quran mesti biasa belajar tajwid kan. Tak perlu hafal lagi. Yang tu aku ingat lah formula dia orang buat. Lepas tu dah okey tajwid baru masuk pada hafazan. Hafazan tapi yang bawah-bawah masuk yang lulus ni hanya beberapa orang saja, 1 atau 2 saja. Bukan semua 9 tahun macam tu kena rotan. Adalah kena rotan tapi kena rotan tangan, faham tak? Tapi still sakit lah. Faham tak? Memang and waktu diorang juga banyak kepada tu malam mengaji Al-Quran, banyak kepada benda yang mengaji Al-Quran. Banyak yang benda yang ke arah macam tu berbanding dengan bermain. Aku rasa bermain budak-budak nak cakap diorang akan still bermain juga walaupun kelas tu waktu tu otak diorang tu akan cuba untuk keluar daripada kelompok yang apa kau cakap specialized kan. Dia akan keluar juga Fitrah dia untuk bermain. Dia akan berangan juga, dia akan emergency juga, tapi dia terhad dah, totally terhad dah. Sebab kalau ikut matematik pun, bila masa dia setiap hari tu, dia punya waking hour maybe 13 jam. Maknanya waktu dia sedar lepas dia tidur. Tolak dia punya makan minum, dia punya mandi, kebersihan dan sebagainya maybe tinggal 10 jam ke 9 jam. Lepas tu 6 jam daripada 9 jam tu digunakan untuk hafal Quran. Lebih 3 jam je. Nak buat apa? Terhad situ, terhad. Situ kita persoalkan. Betul. Jadi tu lah. Tak cakap, bukan semua. Jujur cakap, tak tipu. Bukan semua yang kena rotan. Tak semua kena rotan. Tapi ada 2 ataupun 2 orang tu. Kalau saya tanya dia tak sakit ke? Saya tak akan tanya kalau dia besar. Dewasa kan. Aku tak akan tanya pun. Aku tak kisah pun. Umur 20 takkan nak tanya lagi. Takkan nak tanya umur 20 padan lah muka kan. Tapi saya tanya tu sebab kita ni kesian and first time dia tu. Tak sakit dia tanya. Lepas tu dia cakap, tahu tak dia tahu aku apa? Tak apa, belajar kerana Allah. Ayat tu adalah bukannya ayat ikhlas. Ayat tu adalah ayat yang di brainwashing oleh situasi tersebut lah. And maybe budak tu pun nak cope dengan dia punya dia rasa tak apa. Dia punya kesakitan tu. Maybe nak sedapkan hati dia. Maybe macam tu. Maybe macam tu. Yelah, dia contoh macam orang ditimpa ujian lah. Dia pun mesti kena ada mindset ni ujian Tuhan dan sebagainya. And walaupun dia seorang yang mesra, tapi dia terpaksa jadi matured pada usia dia. Dia jadi macam kurang bercakap, seorang yang rajin, faham tak? Dia akan depress lah. Ya. Otak bila kita buat dalam keadaan bukan naturalisasi kita akan depress. Dekat tahfiz moden kau tak pernah pergi? Tahfiz yang ada akademik? Tak pernah. Dia campur, dia bukan Quran saja. Tak pernah. Aku pergi yang purely betul-betul pure yang student just dalam 40, 30 kot. 35 ke bawah. Yang pure tahfiz ni biasanya dekat kampung-kampung ke macam mana? Dia bukan kampung. Dia persendirian. Yang aku tu, dia duduk dekat rumah orang kaya. Oh gitu. Dia define oleh rumah orang kaya. Orang kaya yang fun benda tu. Macam orang kaya rasa aku nak ke tahfiz lah. Kan sebab aku dah tua, aku nak meninggal kan. Dia nak rasa dia nak buat pahala lah. Basically sebab dia dah tua. Dia bagi rumah dia yang kosong Buat tahfiz. Dia buat tahfiz, lantik seorang muda tu ni kan. Tapi tak silap aku tahfiz tu dah tak ada lah. Dah dibubarkan. Aku rasa tak tahu lama, tak tahu. Tak sampai 10 tahun, tak silap. Bawah sangat lah, 7 tahun macam tu lah. Sebab tapi sekarang ni update tak ada lah. Rumah tu kembali kosong balik. Tapi dulu dia define oleh seorang kaya lah. Orang kaya lah. Tapi kalau macam kau orang kaya, lepas tu kau ada banyak duit, tapi kau nak convert benda tu kepada saham akhirat, adakah kau akan buka tahfiz ataupun kau akan buat something else? Kalau kau sendiri personal. Kalau aku kau ada yang lebih efektif lagi kau rasa? Kalau aku purely tak akan buka tahfiz. Tak akan buka. Kalau nak buka lah masjid. Kan? Buka masjid ke? Buka surau ke?
Yang tu lagi better and lagi tu. Tapi surah dan masjid banyak sangat lah. Banyak sangat tapi tak apalah. Yang tu yang macam apa panggil? Wakaf kan. ya. Kalau ada seorang dapat tunjuk pahala kat kita kan. Best dari segi akhirat. Tapi kalau lebih better kalau kita nak kesian ataupun masukkan aku kalau aku nak taubat yang tu kan. Kalau kau ada banyak duit tapi kau nak buat pahala banyak. Oh, pahala banyak. Aku mana saat akhirat lah. Sebab kau dah tua masa tu. Contoh lah. Kau di tempat orang raya tu. Aku sedekah lah. Mak aku dah sedekah. Sedekah lah. Mak aku ada sedekah biasa yang bagi duit. Bagi duit gitu lah. Bagi duit, lepas tu satu je. Tak ada nak buka tahfiz apa sebab tahfiz dia macam nampak bagus bila dengar kau ada tahfiz tapi tak sakit kalau berada dalam kelompok budak-budak. Faham? Okay, kalau macam aku pula, kenapa aku cakap orang ataupun parent-parent yang hantar anak yang kecil ke tempat purely tahfiz adalah parent yang gay? Macam ni guys, budak kecil yang berusia 9 tahun, pertama korang jangan cakap dia mahu sendiri. Tidak ada kanak-kanak. Ada satu lagi. Okay. Cakap lah, ada lagi. Ada satu lagi. Pasal kau cakap seni kan. Kebanyakan kat situ adalah anak asnaf. Yang maksud tahfiz tu anak asnaf? Maknanya anak orang miskin? Anak yang kurang berkemampuan. Okay. Jadi dia ada yang lagi bawah daripada tu pun ada 9 tahun. Ya. Yeah. Dan satu umur berapa? Dan satu umur? 7. 7 tahun. Ada lagi bawah daripada tu. Jadi tapi dia masuk adik-beradik lah. Apa? Masuk adik-beradik. Dia masuk adik-beradik? Masuk abang-adik lah. Jadi abang yang darjah 1 terpaksa tengok adik yang 6 tahun. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah kan. Aku tak. Tapi kenapa? Sebab orang cakap tahfiz mahal juga iuran. Tak, dia kan defund oleh orang kaya. Dia free lah. Faham. Maknanya ada tahfiz yang free sebenarnya. Aku dalam tahfiz yang free yang kebanyakan kat situ adalah anak orang asnaf. Faham. Dia macam ni, aku dah tengok satu drama, abang terpaksa ambil rotan untuk adik sebab adik dia nakal. Adik nakal. Contohlah, dua orang adik-beradik masuk. Adik dia buat apa? Contoh. Adik dia ponteng. Adik dia pukul budak lain. Abang dia tak pasal mengaku. Macam drama je. Saya yang buat ustaz pom guna. Macam kaplah. Macam ustaz tu tahu yang abang dia tak buat. Tahu adik dia buat tapi still rotan abang dia sebab nak bagi abang dia tu macam pengajaran untuk ajar adik dia. Masalahnya tu baru berapa tahun. Nak ajar macam mana sangat budak yang ni. Faham? Jadi lagilah stres. Rotan je kalau rasa buat rotan je yang salah. Rotan tu lah beringatlah janganlah sampai cedera. Ni level cedera. Tapi dah tak ada lah. Tak ada tangkap siapa-siapa lah kan. Kalau benda di-post kan. Masalahnya budak yang umur 7 tahun, kita respect dia jadi macam askar. Tapi sekejap, dah cakap pasal tadi. Aku ni mudah tu. Mudah apa? Tak cukup caffeine. Interpurat. Okay, aku tanya dia. Budak tu. Aku kan ada, totally semua ada video. Aku rekod. Bukan rekod lah, aku lah tak rekod lah. Aku bercakap budak tu. Kenapa kau rekod? Konten. Aku datang sini nak buat konten. Satu dia cakap, aku tanya dia ni aku tanya siapa ni tanya kawan aku. Dia ada dua pilihan. Satu nak masuk tahfiz ataupun nak pergi rumah kebajikan. Faham tak? Maknanya sebab budak tu parent dia tak ada duit gitu. Asnaf macam family anak ramai yang tak mampu nak jaga. Jadi dia ada dua pilihan. Tak apa nak jadi sakit ke mak dia sampai tak mampu lah kan. Tahfiz ataupun rumah kebajikan. Rumah kebajikan ke rumah anak yatim ke kan. Rumah asnaf ke. Jadi dia ada pilihan tempat tu. Jadi sebab itulah tak nak masuk pun. Anak tak nak masuk pun. Cuma terpaksa ditempatkan tempat tersebut. Tapi kenapa dia pilih tahfiz? Ke parent yang paksa? Aku tak pasti kenapa dia orang pilih tahfiz. Maybe dia orang rasa dia kan agama tu akan mengubah seseorang tu jadi better. Tapi kebanyakan ramai je yang kasih shock. Ya. Keluar daripada tahfiz ramai kasih shock. Tahu tak kenapa ramai kasih shock? Menurut psikologi, orang yang tahan untuk buat sesuatu, bila dia ada peluang untuk buat, dia akan buat betul-betul.
Jadi dia dah tahan dah hidup sosial pakai niqab contoh lah kan. Pakai niqab ke. Dah tahan dengan ni kan. Tahan tu bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kemungkinan, 4 tahun kemungkinan dalam dunia tu. And tiba-tiba dia dibagi peluang untuk bebas membuat keputusan. Apa yang dia nak akan buat? Benda yang dia tak akan buat Dia akan buat semua. Dia akan buat semua, Benda dia akan buat yang dia tak mampu buat sebelum ni. benda yang dia rasa nak buat Sebab apa dia buat? Kenapa dia culture shock? Kan? Kenapa orang bandar tak culture, bukan orang bandar lah, orang yang ni tak culture shock? Kan? Orang bandar ada je yang tu. Kalau nak cakap orang kampung ni. Dan maksud saya, kenapa diorang tu culture shock disebabkan diorang tak tahu lagi pro and cons. Tak tahu lagi probability apa yang akan berlaku. Kalau buat macam ni, apa yang akan berlaku. Dia tak faham lagi risiko. Tak faham lagi risiko. Sebab tu lah diorang buat pada umur diorang tu. Sebab kalau kita, contohlah, kita macam, apa contoh, isap rokok. Kan? Contoh, aku dibesarkan dalam sesuatu yang bebas, biasa. Isap rokok tu biasa. Kan? Biasa. Dan isap rokok tu biasa. Jadi, kita dah adapt dah yang rokok tu rosak paru-paru. Paru-paru. Jadi, kita boleh ambil, nak ke tak nak. Kalau kita merokok pun, mesti kita merokok dengan faham bahawa risiko Risiko paru-paru. Contohlah, kemungkinan, kan, ni analogi lah. Kita tahu nak ambil contoh lain. Contoh, saya kalau nak ambil pergi kelab pula kan. Nampak jahat sangat. Menuduh orang yang tu pergi kelab. Jadi, kalaulah dia keluar, and dia tak ada sangat full of knowledge yang pasal rokok contoh. Tak tahu risiko, tak tahu. Dia just rasa tengok orang isap rokok, nampak sedap, nampak tenang. Jadi, dia tak faham fully kesan ataupun probability apa yang dia akan ambil rokok. Sebab tu dah dia buat. Sebab apa? Sebab dia dah tahan zaman mature dia tu. Zaman dulu dia dah tahan. Jadi kebanyakan memang betul. Ramai yang culture shock. Bukan semua. Ni kenapa orang culture shock. Bukan nak menuduh orang. Ni kenapa orang culture shock. Contoh. Sebab menahan daripada buat sesuatu, bila dah dapat peluang, dia akan buat lagi. Akan rasa lagi nak buat berbanding dengan orang normal. Itu psikologi dia orang lah. Yang tu. Sebab tu ada orang shock. Sebab tu kalau tudung, bukan setakat tudung, buang. Colour rambut. Level. Double. Okay, masuk. Sila. Betul. Kalau macam plan aku tadi, betul lah, maknanya culture shock. Maknanya kalau orang tu dia macam di-isolate kat satu tempat. Contohnya tak kisahlah pondok ke tahfiz ke ataupun sekolah ke penjara ke. And dia dididik dengan tak boleh buat benda lain, buat benda tu je. Dia terikat dekat satu benda, dekat dalam kotak. Kena pakai burdah, kena gitu gini-gini. Lepas tu bila dia keluar, dia akan jadi macam liar sikit lah. Dia akan liar sikit. Kita panggil liar. Kalau aku sedang mengumpul data yang baru, aku tak panggil liar. Aku tak panggil liar. Sebab kita tak ada salahkan dia. Sebab dia tak ada pengalaman benda tu. Kan? Kita cakap liar disebabkan dia buat pada umur tu. Umurnya macet. Kita tengok orang normal, liarnya budak ni. Betul. Sedangkan dia sedang mengumpul data yang baru. Kita kenapa tak liar? Sebab kita dah lama dah kumpul data tu. Data yang macam kelab ke apa ke, yang rasa yang salah ke apa ke. Betul, logik. Betul juga. Sebab dia tak pernah di-expose dengan kelab, dengan rokok, dengan minuman, dengan tak pernah tengok TV, dengan joget-joget. Kita seorang yang tengok TV mabuk-mabuk pun dah belajar kan. Dia tak pernah. So, logik lah sebab contoh dia dikurung kat satu institusi and dia tak ada data dari dunia luar tentang maksiat whatsoever yang kita panggil maksiat ke apa, tak kisah. Dia tak ada benda tu. Bila dia keluar, dia nampak benda baru. So, manusia dia macam spine lah secara fitrahnya kan. Dia nak serap benda baru. Kita yang hidup di dunia luar, kita dah faham benda tu, kita dah ada data tu. Tapi dia orang tak ada. So logik lah dia orang akan bereksperimentation, betul? Betul. Dia orang tak tahu kesan probability. And masuk poin aku tadi, macam aku cakap, korang jangan pernah kata bahawa budak-budak kecil yang umur 9 tahun masuk tahfiz atas keinginan sendiri. Itu adalah kata-kata korang yang gay, yang cuba sedapkan hati gay korang tu. Sebab apa? Secara fitrahnya tidak akan ada budak-budak kecil yang berusia 9 tahun yang secara sukarela, tanpa disindir, tanpa dimarah, tanpa di brainwash ataupun tanpa apa-apa, tanpa ditipu oleh parent, tak ada. Kecuali korang sebagai parent, korang do something.
Ada anak, dia sebenarnya tak nak. Tapi sebabkan parent dia macam mengeluh depan anak, ayah kecewa lah dengan Amin. Ayah nak ada anak yang boleh jadi aset, yang nak hafal Quran. Ayah kecewa lah dengan Amin. Kenapa ayah dia tak masuk tahfiz? Kenapa masalah ayah dia pun benar. Kalau kau nak anak kau macam engineer, kalau kau nak sangat paksa anak kau jadi engineer, kenapa kau tak jadi engineer? Sebab kau pun benar. Samalah dengan tahfiz. Kalau kau nak anak kau jadi hafiz, kenapa kau sebagai ayah tak jadi hafiz dulu? Orang panggil example, lead by example. Sebab korang sebagai ayah pun benar. Faham? So, korang sebagai ayah, okay, bila ayah tu sindir anak tu ataupun marah anak tu akan secara automatik fitrahnya nak jaga hubungan dia dengan ayah and masuk tahfiz. Sebab apa? Okay, manusia secara evolusinya, secara sainsnya, manusia dia lahir tak mampu survive sendiri. Betul tak? Ada tak manusia dia lahir secara uniknya, orang panggil apa? Bahasa Inggeris panggil tidak boleh mandiri, tidak boleh berdikari. Bahasa Sepanyol, mandiri. Tak boleh survive sendiri. Orang panggil apa bahasa? Aduh, aku lupa bahasa Inggeris je. Helpless. Manusia lahir uniquely helpless. Contoh lah, anak kambing bila dia lahir, anak kambing tu dah boleh at least berjalan, at least berlari. Anak kuda lahir dah boleh berlari. Anak manusia lahir apa? Yelek, tak boleh buat apa. Manusia dia perlukan at least lebih kurang 9 tahun ke 10 tahun dia perlu berdepek, perlu dengan parent, perlu bantuan parent ataupun manusia lain untuk dia survive. Kalau dia tinggal seorang, mampus. Sebab itulah manusia, anak-anak berevolusi secara sainsnya dia nak jaga hubungan dengan parents sebab survivor dia. Kalau anak tu tak masuk tahfiz, dia menjejaskan survivor anak tu. Kalau parent ni tinggal anak tu tak boleh survive. Ni dari segi bagaimana otak manusia secara saintifiknya berfungsi. Sebab itulah anak-anak bila disindir oleh parent, bila dimarah oleh parent suruh masuk tahfiz, at the end of the day anak tu akan menyerah and masuk tahfiz juga. Lepas tu korang cakap, anak aku ni masuk ni sebab keinginan sendiri ni. Padahal kau yang sindir dia. Ada yang cara lembut. You tahu sedap tahu masuk tahfiz, dapat kena dengan kawan-kawan, tak cakap pasal rotan. Tak cakap pasal kena bully. Boleh main banyak mainan kat sana. Tak cakap kena cabul. Tak cakap kena bully. Budak-budak ni dia luar batas. Aku pernah tengok. Diorang ikat budak tu, tekuk ke bantal, hilang. Nasib baiklah aku besar waktu tu. Mecik lah sikit. Tu satu lagi pun tahfiz ni dia berpisah dengan parent. Tu satu hal lagi. Betul. Bukan setakat perkembangan otak. Tu tak masuk lagi pasal perkembangan otak. Budak umur 7 tahun, 8 tahun dia sepatut duduk dengan parent. Kecuali kalau korang sebagai parent, korang lebih percaya dekat ustaz tu untuk bentuk anak korang. Mana korang tak yakin dengan skill korang sebagai parent untuk dapat bentuk anak ni jadi orang yang hebat. Instead of korang leverage bagi ustaz yang random. Contoh kalau macam aku, kalau aku ada anak, aku yakin bahawa aku mampu setkan blueprint dalam kepala otak dia, setkan bagi mindset yang betul, bagi ilmu yang betul supaya dia jadi seorang anak yang berguna. Tapi maybe adakah parent macam ni dia insecure dengan kemampuan dia ataupun dia malas, macam mana kau rasa? Sampai tahap dia bagi ustaz yang didik anak dia. Kalau aku, dia pun dipengaruhi oleh agama. Dia rasa agama tu dapat mendidik seseorang tu jadi better. Tapi dia macam ni, dekat tahfiz tu dia campur antara golongan baik dengan golongan jahat. Budak-budak jahat dengan budak-budak baik. Jadi dia orang letak dalam satu grup. Super musang letak dengan biri-biri. Letak dalam satu grup yang sama. Siapa yang akan conquer? Mestilah biri-biri. Mestilah musang. Mestilah musang. Sebab itulah yang kena bully ni tak boleh melawan and makin stres. Yang pembuli ni pula kan rasa macam nak lagi melawan, semakin orang kena rotas, semakin orang akan melawan. Semakin lagi merontak. Macam tu. Tapi kalau betul lah apa yang kau cakap, diorang pun ada mindset yang macam agama boleh jadikan anak dia tu better. Satu lagi. Tapi memang better, tapi agama tu kena datang daripada mak ayah. Bukannya daripada orang luar. Sebab
budak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kita tak expect dia jadi mufti. Itu betul-betul specialization memang dah level tinggi. Anak kita just basic agama, takkan kau sebagai parent tak boleh ajar basic agama, guys? Takkan korang tak tahu nun mati bertemu huruf ta jadi apa? Tak boleh explain ke benda tu? Takkan tak boleh explain idgham bila gunnah, benda-benda basic. Benda tu korang ajar anak korang. Bila anak korang dah besar, umur contoh 17 tahun, masa tu korang boleh hantarlah dia kat mana-mana. Jika dia nak jadi ulama ke, mufti ke, maknanya dia jadi specialist bila dia tua sikit. Specialized letter. Tapi dia dibasekan oleh mak ayah. Dia dibasekan oleh mak ayah. And dia kena terdedahkan dengan banyak ilmu. Ilmu matematik, ilmu sains, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Hafal Quran pun termasuk sekali. Supaya dia punya otak dia terbentuk dengan bagus. And bagi aku, parent yang hantar anak dia ke sekolah tahfiz sebenarnya antara salah satu sebab adalah orang panggil status signaling. Contoh, manusia kita berevolusi nak nampak hebat, nak ada status dalam masyarakat. So bagaimana parent yang cokia ni nak nampak hebat and respected dalam masyarakat? Dengan masuk anak dia tahfiz. Dengan ada anak hafiz. So hafiz tu sebenarnya adalah aset kerohanian. Dia adalah aset rohani untuk parent, untuk dapatkan status dalam masyarakat. Bila dia cakap, anak aku hafiz. Cuba imagine, parent and ada anak umur 9 tahun dah hafal the whole Quran. Tak ke status gila babi dapat kat parent tu? Nampak macam mukjizat. Bukan macam tu. Bukanlah mukjizat sangat, tapi nampak hebat lah. Nampak rare lah. Nampak rare lah. Nampak macam wahyu. So budak unik. Aku punya stand adalah parent yang hantar anak dia ke tahfiz, pure tahfiz awal sangat adalah parent yang mempergunakan anak dia untuk dapatkan status sosial dalam masyarakat. Korang gay, guys. Aku cakap. Bagi kau macam mana? Bagi aku sebab bagi aku lah kan, sebab family dia pun anak macam ni kan, disebabkan dibentuk oleh masyarakat tersebut juga. Mindset seseorang, psikologi manusia dia dibentuk oleh persekitaran and keadaan tersebut. Faham tak? Contoh, dia macam, kenapa kita boleh berfikir yang kita ni nak ada motor? Kenapa kita minat motor? Sebab kan kita tengok orang yang ada motor ni hebat. Kenapa? Nampak cool. Padahal orang naik kereta pun hebat. Tapi kenapa motor tu hebat? Faham tak? Dia ada specialized. Sebab dia banyak lagi tengok motor berbanding kereta. Sebab tu lah rasa nak motor. Dia takkan seseorang... Maknanya orang yang banyak tengok motor, mak rempit sebagainya, dia dapatkan status melalui motor. Dapat motor. Jadi kalau lah parent-parent yang kau cakap dia kan, parent-parent ataupun masyarakat yang nak kepada anak yang tahfiz, diorang ni dibesarkan ataupun duduk dalam kalangan yang memang family masing-masing bandingkan anak tu masuk tahfiz. Sebab itulah dia nak juga achievement tu. So dia menang lah bila ada tahfiz, bila ada anak yang dah hafal Quran umur 9 tahun. Contohlah, manusia dia akan kejar faham tak? Ataupun kesikikan apa? Panggil scarcity. Scarcity. Dia akan kejar benda yang macam sikit untuk dapatkan kenapa status. Contoh. Tapi dalam masyarakat sahaja. Contoh, masyarakat Mak Rempit tu cakap kan. Orang yang ada RZ lagi hebat berbanding orang yang ada EFI. Betul tak? Betul. Jadi dia boleh menunjuk EFI tu daripada RZ tu daripada orang dia. Ada status sebab dia ada RZ. Dekat satu grup pula, contoh kita cakap yang abad agama. Dia daripada orang-orang biasa kan, yang orang-orang biasa, yang anak-anak pun biasa, anak tu bila anak dia masuk tahfiz. Kemungkinan kita cakap di satu felda ataupun di satu kampung ataupun di satu bandar perumahan yang di kampung tu pernah ada satu ulama yang tidur kat situ, yang tinggal kat situ. Jadi masyarakat tu dibentuk dalam agama sebab ada tokoh. Betul tak? Bukan tokoh Mak Rempit. Mestilah kalau ada tokoh Mak Rempit, mestilah kampung tu jadi lain. Maybe kemungkinan kat situ ada tokoh ataupun atuk-atuk diorang tu, ustaz ke, ulama ke, tok kadi ke, apa ke, yang memang membanggakan masyarakat. Contohlah kan, ada something yang membina ideologi diorang. Jadi masyarakat membina ideologi masyarakat. Jadi dengan hantar tahfiz menjadikan
rare benda tu. Rare. Bila rare, dapat status. Manusia akan kejar benda, semua manusia ikutlah humble ke tak humble ke, dia akan kejar the rare tu lah. Jarang tu. Sebab dengan dapat jarang, dapatnya pandangan orang kat lain. Ya, status lah. Dapatnya mata orang kat dia. Anak dia ni. Dapat pujian. Betul juga macam tu lah. Sebab tu lah kalau macam contoh anak dia masuk penjara, kan, masuk penjara dia tak cakap. Kecuali lah dia berada dekat satu kelompok yang mana bila buat jenayah tu dibanggakan. Tu boleh lah. Penjenayah yang pencuri mesti bangga dengan penjenayah membunuh. Betul tak? Like dia macam tu. Ataupun contoh lah, satu kelompok tu contoh 50 orang, semuanya masing-masing semuanya ada pencuri. So yang mana curi paling banyak dia dapat status dalam kelompok tu. Tiba-tiba daripada 50 orang tu bunuh orang. Lagi tinggi. Dia makin kejar. Sebab mindset orang kan. Kenapa kita senang bangga dengan satu benda disebabkan otak kita ni letak daripada limitasi. Faham tak? Limitasi yang kita tak boleh capai benda tersebut. Macam contohnya? Contohlah kita cakap kau dapat juta kan. Pasal aku bangga, gila aku ni kena tu dia kawan aku ni kan, bangga. Kau bangga sebab kau rasa benda tu kau tak ada dapat? Aku rasa aku mana boleh dapat juta, dia tu dah lah bisnes, aku ni biasa je kan. Aku ni tak ada peluang tu ni kan. Dia sendiri letakkan limitasi dekat dia. Jadi kalau nak dapat juta, aku banggalah. Jadi kecuali aku ni ada mindset yang macam kau juta aku boleh sejuta. Sama juga dalam masyarakat tahfiz. Masing-masing nak kejar paling terbaik. Dia orang memang dah cakap akhirat. Tapi dia ada dua jenis pula. Ni ada family yang senyap. Yang purely senyap, iaitu totally bagus. Senyap macam mana? Senyap lah. Dia anak dia study ke, ustaz ke, apa ke. Dia relax. Senyap, tak bagi tahu. Totally humble. Yang tu betul-betul akhirat. Yang rare yang tak tanya tiba-tiba bagi tahu ni. Tu Muslim macam tu kan. Muslim macam tu lah. Kemungkinan ayah dia tu tak tahfiz. Sebab kenapa yang senyap ni tak, contoh anak dia tahfiz juga kan. And bapak pun tak, kemungkinan bapak dia pun tahfiz juga. Sebab dia tahu pro and cons kalau cakap. Sebab apa nak cakap anak dia hebat sedangkan dia tu hebat. Jadi buat apa nak famous kan? Faham tak? Dia tak kejar kemasyhuran. Dia pun capai benda tu. Dia pun capai. Jadi dia tak kejar kemasyhuran. Maybe yang ayah dia tahfiz lagi better dirikan dia berbanding ayah yang bukan tahfiz. Betul tak? Betul. Dan satu lagi, kenapa masalah bila korang hantar anak korang yang terlampau muda di sini maksudnya 6 hingga 12 tahun ke sekolah tahfiz yang purely tahfiz yang tak ada apa-apa akademik, dia akan merencatkan korang punya perkembangan otak. Korang kena faham. Aku rasa korang yang ambil kos pendidikan jadi cikgu kat USI pun korang faham dia ni. Ataupun korang ambil PAKK, PAQ, pendidikan awal kanak-kanak. Early Child Education, tak kisah. Korang faham bagaimana otak manusia ni berkembang sepatutnya. Manusia, masa dia kecil, dia kena terdedah dengan macam-macam jenis knowledge, ilmu, terdedah dengan dunia luar, kena main pasir, kena main tanah, kena panjat pokok. Sebab apa? Sebab dia akan membentuk kita punya mental model. Mental model maknanya bagaimana otak kita melihat dunia luar. Itu maksud mental model. Kalau anak korang tak pernah panjat pokok, dia tak tahu cause and effect. Contoh, bila anak korang dia bermain, dia campak batu atau air, boom, and air tu berpecah. So dia faham cause and effect. Buat apa, jadi apa. Benda ni patut dilatih semasa dia kecil. Takkan umur 20 baru nak belajar cause and effect, campak batu umur 20. Macam budak-budak. Tak boleh. Masa kecil guys. Satu lagi, semasa dia kecil, umur 6 hingga 12 tahun, otak dia tu panggil hyperplasticity. Otak dia plastik. Otak dia lentur. Sebab tu saya cakap, budak kecil ni hafal terus ingat. Tapi bukan untuk menghafal saja, sebab otak masa tu kritikal. Masa tu lah korang kena ajar dia macam-macam. Ajar matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kita tak expect budak-budak ni jadi pakar bahasa.
Tapi terdedah pun just enough. Cukup lah. Just dedahkan dia dengan ilmu matematik, dengan sains, dengan bahasa. Biar dia panjat pokok, biar dia main sorok-sorok, biar dia bermain dengan budak-budak lain. Okey, apakah hikmah budak-budak ni bermain dengan budak-budak lain? Contoh lah, betul tak? Budak-budak, bagaimana dia nak faham behavior manusia? Bagaimana dia nak cam member ni menipu, member ni kelentong, member ni baik, member ni jujur, member ni tikam belakang. Benda ni basic asas sosial manusia. Bagaimana budak ni faham? Dengan cara bermain. Dengan cara pernah melalui situasi tersebut. Dengan cara communicate dengan student-student lain. Faham tak guys? Benda ni tak akan tercapai kalau budak tu hanya hafal Al-Quran 6 jam sehari and tak buat benda lain. Tak boleh. Faham tak guys? Walaupun korang boleh argue bahawa tapi boleh je 6 jam hafal Quran lepas tu pergilah main. Tak guys. Bila 6 jam dah diinvest untuk hafal Quran, bermain dia tu akan limited gila and still menjejaskan dia punya perkembangan otak and still tidak dapat diekspos dengan ilmu-ilmu lain macam aku cakap tadi, matematik, bahasa dan sebagainya. Poin aku adalah budak kecil dia kena jadi generalist dahulu, bukan jadi specialist awal. Jadi generalist dahulu, general first. Belajar mengira, belajar bercakap, belajar communicate, belajar bahasa, apa lagi? Belajar panggil algebra, main pasir, cause and effect, activity, causal mechanics, algebraic logic dan sebagainya. Lepas tu panggil linguistic schemas. Budak contohlah, pernah tak nampak budak-budak dekat Amerika umur 6 tahun dah pandai cakap Inggeris? Adakah dia pandai cakap Inggeris dengan belajar? Tak. Dia pandai Inggeris sebab apa? Sebab benda tu dah secara fitrah. Dia terdedah. Persekitaran. Dia dah terdedah and dia dapat bercakap bahasa Inggeris dengan grammar betul pada usia 6 tahun tanpa belajar buku grammar, tanpa buka buku grammar. Ni yang kita nak guys. Budak-budak, korang kena dedahkan dengan pelbagai benda supaya otak dia tidak terencak dia punya perkembangan. Ya. Okey. Boleh. Apa? Sikit air, 5 minit air. So sebab itulah guys, poin aku adalah budak kecil jangan specialize awal sangat. Dedahkan dia dengan semua benda. Lepas tu bila dia nak jadi hebat, nak jadi pakar, bila dia dah tua sikit, bila dia dah dewasa, bila dia dah ada base yang bagus tentang pelbagai jenis ilmu, barulah bila dah tua sikit pilih, okey, jalan mana kau nak specialize? Jadi ulama, jadi saintis, jadi linguis, jadi ahli falsafah, tak kisah. Dalam universiti pun SEM 1 tu pun belajar pengetahuan am, belajar general. Sebab kita faham the best model adalah T-shaped person. Tahu tak? Huruf T. Huruf T terbalik. Maknanya T tu base dia berbagai jenis ilmu, lepas tu pilih satu. Baru pilih satu yang untuk nak specialize. Satu atau dua lah. Dia panggil T-shaped person is the best model. Kalau base saja tak best juga. Tahu sikit-sikit semua. Tapi tak ada specialize, tak best juga. Tak best. Specialize satu cacat. So dia kena ada base and ada specialize. Dia panggil T-shape. Cuba korang bayangkan yang kebaikan komen tu semua yang bagi aku tak ada pengalaman tafiz kan. Tak ada. Yang semua marah aku tu tak. Cuba korang tengok SEM 1 korang belajar pengetahuan am. Inilah pengetahuan am. SEM 1. Tu padahal universiti sebenarnya tak perlu pun tak apa sebab dia dah belajar sekolah menengah. Kan? Tapi still kena belajar pengetahuan am, still kena buat assignment pengetahuan am, still kena present pengetahuan am. Cuba korang bayangkan budak 9 tahun tanpa pengetahuan am. Cuba imagine. Terus specialize hafal Quran. Gila. Otak dia rosak guys. Jangan gitu. So cukup aku tak ada nak masuk atur ini. Part 2 pula. Okay, so okay. Tengok DMA kena rasuk.